Tak ada maknanya pengecualian PTPTN dah masuk. Adik-adik yang tak nak bayar balik PTPTN, belajar rajin-rajin dan jadikan pinjaman tu sebagai beasiswa. Okey? Mari saya tunjukkan cara. Sebelum nak mohon, pastikan anda student degree full time yang grade first class, grade on time ikut surat tawaran pinjaman PTPTN. Pinjaman PTPTN tak bertindih dengan penajaan lain. Kos yang anda study dekat IPTS dapat akreditasi MQA dalam tempoh pinjaman dikeluarkan. Buat permohonan pengecualian bayaran balik dalam tempoh 12 bulan daripada tarikh convocation. Kalau lebih, permohonan anda tak akan dilayan. Buat je permohonan online dekat portal rasmi PTPTN di www.ptptn.gov.my/myptptn. Log masuk akaun MyPTPTN anda, tekan perkhidmatan, pilih permohonan pengecualian bayaran balik ijazah sarjana muda kelas pertama, tekan permohonan baru untuk buat permohonan. Ikut arahan seterusnya untuk isi maklumat diri, pengajian dan banyak lagi. Upload dokumen sokongan macam salinan ijazah sarjana muda kepujian kelas pertama atau setaraf dengannya, salinan transkrip keputusan peperiksaan, salinan sijil perakuan akreditasi daripada MQA bagi peminjam IPTS dan banyak lagi. Pause untuk tengok lama sikit. Semua dokumen ni kena disahkan pegawai kumpulan pengurusan dan profesional, bahagian akademik atau bahagian pengurusan rekod tau. Kalau lulus, anda akan dapat surat pengesahan macam ni. Kalau nak lagi info best macam ni setiap hari, follow Excited.my dulu.